Baik, saudara saya sekalian. Hari ini kita nak cerita tentang kalau kita nak tarawih ke nanti, nak solat, nak zikir dan sebagainya, masih lagi tak ada sakit-sakit. Orang panggil yang macam kebas-kebas, cucuk-cucuk, semut-semut ni. Siapa yang masih ada penyakit ataupun sakit-sakit macam tu? Cuba tulis kat situ. Saya ataupun you tahu adik-beradik you atau kawan you yang selalu komplain, aku selalu kram lah, sakit ni dia macam mula daripada sakit bisa-bisa, cucuk-cucuk, macam ada apa orang panggil duri-duri tu. Jangan main sakit ni, walaupun you tak nak, orang tak nampak dan you tak boleh tunjuk kat orang, tapi dia punya tajam tu macam dihiris pisau kadang-kadang. Dia punya current tu, maklumlah, saraf. Jadi sakit saraf pada petang ni saya nak cerita adalah satu penyakit yang berleluasa. Ya, setengah orang rasa macam stocking dia pakai atau sarung tangan dia pakai tu kebas je, tebal je, jari dia rasa macam double ni. Kalau you biasa tengok saya dah buka ni kan, saya punya wrap tu, nampak tak dia punya daripada ujung ni sampai ujung ni dia potong tu lebih kurang 3 inci ke panjangnya. Ni saraf besar, saraf dia panggil radial nerve ataupun median nerve. Kena jaga baik-baik mana yang satu yang you sakit. Saya punya median lah, sebab apa ni dipanggil carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel ni, tunnel dia macam terowong, bila dia kena sekat kat situ, dia cekik kat sini, maka 3 jari ni, 3, 1, 2, 3 setengah jari ni jadi kebas, jadi tak boleh rasa apa. Kalau kebas saja tak apa, tapi yang tak tahan tu kebas campur sakit. Takat semut-semut tu pun kita boleh pakai, orang kata jari ni boleh lagi kita jalan-jalankan, buat tak nampak. Tetapi bila nak pakai ni button, bila nak sikat rambut, nak gosok gigi, nak pegang sudu, pegang gelas, kadang-kadang boleh jatuh you. Jadi itu contoh nerve yang besar, saraf yang besar. Tapi yang petang ni, boleh tak kita concentrate kepada saraf-saraf yang lebih halus, yang boleh dia tutup jalannya kat ujung-ujung ni. Jadi rasa tu kalau dia tutup terus tak apa, tak rasa apa. Tapi masalahnya dia tak tutup habis. Jadi signal yang sampai ke otak kita, yang menjadi ibu dia tu, dia boleh terima sebagai sakit. Bisa. Kalau takat saya sembang ni, you rasa sakit kebas-kebas, boleh lagi ikut cakap ni, okey. Tapi kalau sampai nak tidur pun terganggu, maka tolong dengar malam ni. Boleh-boleh? Bayangkan saya nak cerita, ada tak jalan, mana tahu Tuhan bagi rezeki petang ni kan. Ini tujuan saya ialah cuba memberi jalan kepada anda sekalian supaya kita boleh meredakan dan lama-kelamaan hilangkan terus. Yang mana boleh hilang, yang mana tak boleh hilang, macam ni dah dekat setahun dia tak boleh hilang, you nak tunggu apa lagi? Dan dah buat MRI pun ada special x-ray kan, dia scan elok-elok, dia tunjuk kat you betul-betul dah kena cekik dan sampai nerve tu dah jadi ramping, dah jadi slim, dah jadi kurus, sampai nak putus pula tu nanti, lebih baik you operate. Ada kalanya memang kita kena pakai hospital. So siapa saja yang kata hospital tak gunalah, doktor tak boleh pakai lah semua, tolong jaga sikit. Mulut tu kena hati-hati, sebab satu hari nanti kalau kita perlukan bantuan, macam mana? Hospital masih diperlukan. Terutama sekali dalam konsep-konsep nak kena operate, tulang dah patah, ya. Kalau benda-benda yang bengkok badan dan sebagainya tu tak boleh melawak. Betul? Baik, kalau dah sampai tak boleh jalan, kena cek juga kenapa. Mungkin kaki kebas-kebas, tangan rasa macam semut-semut, cucuk-cucuk, tapi rupa-rupanya dia datang daripada leher yang tulangnya dah lari. Ataupun kaki yang kata skiatika, rupanya tulang belakang you dah spondylistisis. Maksudnya patut macam tu, dia jadi macam ni. Saya ulang, patut cantik 1, 2, kan, L1, L2, L3, L4 tu rupanya L4, L5 dia tarik macam tu, dia terkeluar. Ni nampak ni lari ni. Jadi bila lari ni, dia tekan dia punya nerve yang keluar tu, itu yang cucuk ujung-ujung. Dia macam rasa macam pijak paku je sakitnya. Pisau pun duk tunggu kat bawah kaki, dan tangan tu sampai tak boleh genggam langsung. Jadi nak tarawih pun tak boleh concentrate, nak semayang pun risau. Siapa yang pernah kena tu faham-faham lah. Baik, kita bagi dulu kenapa sakit ni berlaku. Bunyi senang lah, tetapi kalau kita tak tahu dia punya punca, selalunya perubatan rawatannya juga salah.
ya. Kita boleh ambil painkiller, memang banyak. Tetapi kalau salah ambil painkiller berlarutan, sebab sakit-sakit macam ni, dia bukan dalam sebulan dua, dia berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Baik, nombor satu yang you kena tahu ialah sakit ni senang kena disebabkan oleh banyak sangat bahan-bahan yang boleh merosakkan saraf. Anda pun tahu sebahagian besarnya, kita mulakan, kok you pernah dengar air minuman kita, tap water tu yang kat dapur tu, yang ada chloride, yang ada klorin, fluoride semua tu, itu salah satu daripada racun untuk bunuh. Bukan bunuh, dia kalau bunuh terus saya selalu kata tak apa, tapi dia makan sikit-sikit, halus je, dia macam merosakkan apa yang dipanggilkan myelin sheath. Tak, dia macam selimut kita punya saraf ni, jadi balutan tu lah yang rosak. Boleh faham? Nombor dua, masalah processed food. Dah banyak kali kita orang cerita, tapi yang paling orang lupa dan masih degil ialah kosmetik. Tahu kosmetik? Siapa yang tak tahu? Wanita lagilah tahu kan, tetapi dia tak mau dengar juga. Dia pakai lebih pada 3 bapak pada foundation pun dia letak, entah apa-apa lagi dia spray. Sekarang ni kat TikTok, kat Shopee semua ada yang putih tak memutihkan, yang tegang tak menegangkan. Sampai ada isu baru ni, saya tak tahulah betul ke fake ke cerita, tapi saya rasa betul. Ada orang ni kat Indonesia ke, siapa tengok cerita ni, yang dia makan ke dia injection untuk putih badan tu, mati babe. Kan saya percaya boleh mati. Kalau kau dah tukar sel kita sampai jadi macam tu, okey. Kalau tak mati, isunya apa? Saraf lah dulu dia attack. Dan saraf ni sensitif. You tahu kan, kalau kena jarum sikit je, orang utara kata kalau kena selumbak aja, tahu tak? Macam ni lah, papan tak rata ni kan. You sapu je, dapat satu sikit je dia punya kayu tu tak betul, kena masuk kat dalam you punya kulit ni, dan dia tak mau keluar, dia simpan je kat situ. Saraf you main peranan yang amat dahsyat, sakitnya ya amat. Itu contoh kenapa saraf ni kita kena jaga. Jadi balik pada cerita tentang kosmetik ni, berhati-hati. Janganlah terlalu banyak. Kalau terpaksa pakailah basic. Dan itulah kena jaga. Okey, kita cerita tentang household good pula. Maksudnya barangan jagaan rumah. Oi, daripada lantai punya chemical tu, sampailah alat-alat pencuci pinggan mangkuk, toilet kita, bahkan kita sendiri pakai shampoo, kita sendiri pakai pewangi, yang spray-spray pewarna, deodorant semua tu cun. Itulah sebenarnya ubat saraf kita, maksudnya dia merosakkan. Boleh faham sekarang? Jadi kita nak juga sampai, kalau sempat cerita pasal udara pun, bila masuk melalui hidu ni pergi ke dalam darah tu transfer. Bila transfer, dia selalunya ikut bersama dengan saraf ikut kepada mana you punya pembuluh darah pergi. Okey, dan dia mesti supply kepada saraf ni oksigen dan nutrien. Saya ulang, walaupun saraf pun memerlukan supply nutrien, zat makanan dan juga oksigen. Sebab itulah nanti kalau saya sebut perkataan diabetes, kenapa sarafnya dah habis rosak sehinggakan tak boleh supply lagi dah, darah pun tak sampai, maka jadi gangrene. Tak ujung-ujung mula-mula semut-semut, mula-mula rasa macam kebas-kebas kan. Orang diabetes selalunya pijak tak rasa, kalau cucuh pula, nyalakan api kena kat kaki pun tak rasa. Itu yang pijak paku lah apa semua, dan lambat pula dia nak heal, nak sembuh. Bila ada luka-luka ni, habis kena potong kaki. Mulanya dengan cerita saraf lah ni. Sebab tu saraf very important. Ada doktor yang specialize tentang nerve saja. Dia panggil the nerve doctor. Sampai macam tu sekali. Dan kita tahu daripada udara pun boleh, daripada makanan. Lepas tu daripada plastik kita yang simpan-simpanan tu, selalu kita kata, yang kata mikroplastik kan. Bila dia masuk dalam badan kita, dia pun boleh sekat edaran darah, dan dia juga boleh block saraf, habis. Dan seterusnya bahan masakan lah. Maksudnya bahan ni periuk, belanga. Kan dulu kita kata yang mana kena buang semua tu, betul lah. Kan aluminium lah, apa lagi yang ada teflon kan, yang non-stick semua tu habis. Dia yang menjadikan kita bila masuk dalam badan kita jadi perosak nerve.
They call it nerve destroyer. Okey, baik. Last sekali, bukan last, banyak lagi, tapi kita fokus kepada perfume. Jaga-jagalah. Kalau dia kata RM15, bau dia macam Tom Ford. Kadang-kadang kan, you nak bau apa, the best smell, the best organic smell pun dia boleh buat. Padahal semua tu sintetik. Bunuh saraf sebenarnya. Bau cantik, tapi lepas 10 tahun, dah tak boleh rasa tangan. Macam? Atau kaki. Baik. Direngkatkan ada 7 yang paling besar. Satu, bahan-bahan yang mengeluarkan satu scientific name called diacetyl. Diacetyl ni contohnya simple-simple je. Popcorn. Pernah dengar popcorn? Rupanya popcorn zaman moden sekarang ni yang letup-letup tu dalam tu, dia ada satu bahan gas yang akan boleh merosakkan bila masuk dalam makanan ni lah, popcorn tu. Bila telan-telan, dia ada bahan yang bunuh saraf. Ada lagi, kalau dia ada orang panggil sedapnya rasa macam butter yang telah buat sebagai perasa tu, dia bila diproseskan jadikan dalam makanan, apa saja yang ada butter taste pun bahaya besar untuk saraf. Okey, satu lagi ialah masalah mercury. Pernah dengar? Mercury, kadang-kadang you tak nampak macam warna mercury sebab dia hitam. Contoh, dental amalgam. Tahu tak amalgam yang saya ada dulu? Tak tahulah, mungkin sebab tu kot kena kanser ke apa, memang terkenal. Amalgam yang hitam dalam gigi kita tu, pengganti gigi atau lubang-lubang disumbat dengan dental amalgam ni, Allah Akbar, itu antara yang utama. Padahal nampak dia kukuh kan, keras kan, rupanya sikit demi sikit dia masuk sampai saraf kita. Jadi tuan-tuan sekalian, mercury ni ada di mana-mana saja. Sebab tu bila saya kata ikan, jangan terlalu jinak makan ikan yang daripada laut, terutama sekali. Kecuali saya kata apa, kalau you dapat tangkap daripada air yang bersih, air yang running water, ataupun dalam simpanan belaan yang cantik, makanan yang betul. Kalau tidak, laut-laut sekarang penuh dengan heavy metal, dan heavy metal adalah antara musuh utama saraf-saraf kita. Terkenal, bahkan saintis dah berpuluh-puluh kali keluar kajian mengatakan ikan seperti mackerel lah, tuna lah, yang famous ni lah kan. Jadi anda kena berhati-hati, bukan setakat dia bunuh kita punya saraf, dia banyak mula ganggu liver dulu, lepas tu kidney, dan immunity system kita. Baik, sambung. Aluminium, pernah dengar? Aluminium siapa tak pernah dengar? Jadi bahan-bahan yang berasaskan aluminium, dia lebih kurang macam mercury, kena jaga betul-betul. Okey, periuk, belanga, ataupun kontainer-kontainer kita yang ada aluminium, hati-hati. Yang paling famous aluminium foil lah kan. Kan saya pun banyak kali makan benda-benda yang termasuk dalam aluminium foil ni. Itulah, tak bebas daripada penyakit antaranya sebab kita banyak pakai aluminium foil. Zaman sekarang siapa yang nak selamat, dia kata boleh pakai aluminium foil, tapi you lapik dengan ada special paper. Orang yang rajin masak tahulah paper tu kan. Dia boleh menyelamatkan sedikit daripada aluminium tu direct kena kepada you punya daging-daging, ikan-ikan, lagi sekali ikan juga kan. So berhati-hati dengan aluminium foil, berhati-hati dengan baking powder. Dalam baking powder pun ada setengah-setengah tepung, ada yang dipanggil anti-caking, yang tidak memungkinkan you nampak dia berketul-ketul tu, bagi nampak cantik dia tepung you. Orang utara kata perui, tahu tak, nampak dia memang very fine and fresh, nampak macam tak ada rosak langsung. Itu selalunya ada bahan yang tak bagi dia berketul-ketul. Bahan tu peracun saraf. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Dah dikenalkan pasti juga pestisida. Pestisida semua tahulah kan, mesti ada bahan-bahan yang teruk-teruk. Aspartame. Ni siapa tak pernah dengar. Aspartame, tahu tak? Artificial sweetener yang very famous tu.
Disebabkan dia murah, ramai company-company menggunakan aspartame. Alah, yang dalam yang dikatakan diet soda. Memang aspartame tu kalori dia tak ada, rendah aja. Tapi manis tu dahsyat sehingga kan merosakkan you punya saraf. Dan dia juga you boleh beli kat Equal, brand NutraSweet. Pernah dengar kan Equal tu? Tolong berhenti. Jangan langsung ambil artificial sweetener sebab bahaya. Orang yang ada masalah aspartame tadi, yang ngaji makan, dia tak, kadang-kadang tak tulis aspartame, dia tulis bahan-bahan lain, macam high fructose corn syrup ke apa-apa yang memaniskan you punya makanan. Tu yang kita kata dalam supermarket tu banyak sangat. Jadi tak heran kalau klinik sampai ada doktor yang jaga saraf aja sekarang ni. Baik, kita nak habis lagi 2 sebab utama kenapa kita kena saraf ni banyak sangat penyakitnya. Seterusnya ialah MSG. Okey, siapa pernah makan MSG? Angkat tangan. Kalau you tak pernah makan MSG, you di dunia lain lah kot. You outer space punya manusia. Kan? Kita rajin-rajin dah kena MSG. Bahkan setengah orang hari-hari kena MSG sebab dia makan luar. Selalunya makan luar, restoran yang paling sedap, paling banyak MSG. Sebab tu di negara-negara luar, mereka berhati-hati kalau dia nak pergi Chinese restaurant. Sebab Chinese restaurant terkenal dengan kalau restoran biasa katakan bau sikit je, dia mesti double atau triple dia punya MSG. So lagi you nak pergi kedai tu, lagi you kena hati-hati. Ya, kadang-kadang tak ada apa pun, ada cuma mi je, dia bubur sikit tauge je, dia bubur sayur pun main-main je, lepas tu cili gedebuk-gedemak, lepas tu you tengok dia masuk apa. Dia takkan cerita kat you, dia dah masuk dalam tu. Tak mungkin kalau tak ada apa dia boleh rasa sedap. Tapi sedap bukan main, berkali-kali you balik ke tempat yang sama. Confirm. MSG. So jaga baik-baik. MSG paling utama menyebabkan ramai kena masalah saraf. Dan kita habiskan cerita dengan 3 serangkai seperti biasa. Kalau siapa ada diabetes, siapa ada blood pressure, kolesterol, jangan risau sangat kalau dia lebih. Sebab kolesterol diperlukan untuk saraf. Tapi kalau berlebihan sangat, ada kala ialah ramai doktor yang kata, oh kolesterol is good now. Betul, saya pun banyak menyokong ambil kolesterol baik-baik ni. Tapi kalau kita dah teruk sangat, kita masih lagi ambil benda bergoreng, ambil trans fat dan sebagainya. Jadi LDL tu terlalu tinggi, saya dah cerita dulu, bad fat tu kalau terlalu tinggi, dia juga mengganggu kita punya saraf. Okey, termasuklah mereka yang ada gout pun. Ni you nak tahu asal-usulnya disebabkan oleh gout lah ni. Bukan takat saya sebab menulis banyak sangat ke, kan, itu salah satu sebab, atau bengkok tangan lama sangat ke, main komputer, tak sangat juga. Tapi sebenarnya disebabkan oleh gout. So hati-hati siapa yang ada gout, dia bukan saja di sendi-sendi yang besar-besar kat kaki tu, dia boleh pergi ke sendi yang besar-besar kat tangan pun. Ni dia contohnya. Bukanlah saya bangga dengan gout ni, tak, tapi saya nak anda tak kena. Biar saya bagi pengalaman ni melalui real life experience supaya you jangan kena. Teruknya bukan main sangat. Okey, masalah kita kolesterol tadi, kalau tinggi sangat you dah mula, kalau sikit pun dah jinak sangat dengan statin. Dan dengan statin kan ubat-ubat yang ujungnya ada tin-tin tu, berhati-hati. Sebab statin adalah ubat yang bahaya untuk saraf. You menurunkan kolesterol, you keluarkan dia punya selimut, maka dia jadi bogil. Bila bogil tu jadi nerve tu, saraf tu lebih sensitif pada muka kita. Maksudnya jangan terlalu rajin nak ambil statin. Kalau boleh kontrol dengan diet dululah. Okay, so ada B1, B6, B12. Yang ni tiga-tiga ni wajib. Untuk siapa yang ada masalah saraf, hari ni juga you kena pergi kuatkan you punya B1, B6, B12. Kat mana nak dapat ni? Memang ada. Di farmasi pun ada. Kata you nak B1, B6, B12. Yang penuh dengan vitamin yang selalunya orang yang tak kuat sarafnya ataupun selalu masalah ni lah, semut-semut ni kan, cucuk-cucuk ni ataupun kebas-kebas ni, cuba dulu B1, B6, B12 sebelum operate. Sebelum nak pergi pulih ke apa ke, sabar dulu. Betulkan you punya vitamin dahulu. Very famous, orang tak check dulu vitamin dia,
dia pergi buat benda pelik-pelik dulu. Sabar. So B1, B6, B12 saya dah kata, dan check you punya kalsium. Ya, kalsium kena cukup-cukup je. Tinggi tak boleh, rendah tak boleh. Dua-dua bahaya. Terutama sekali kalau tak cukup. Kalsium senang mendapat saraf punya problem. Of course kalau you pernah macam, ya saya pernah kena kemo dan kena ni lah steroid, semua tu radioterapi kan. Orang-orang yang kena kanser memang kena lalui ini semua. Dia senang mati saraf-saraf dia. Kalau dia masih lagi boleh hidup, bagusnya cerita saraf ni dia boleh reverse. Saya ulang kalau saraf tu belum dipotong, masih lagi ada, dia punya tu selimut je terbuka ke, dia sensitif ke, tapi kalau you betulkan balik, dia boleh hidup balik. Saraf jangan you give up namun sakitnya memang lama sikit lah, you kena sabar. Habis. So apa nak buat? Okey. Kita kena ambil bahan-bahan yang cun-cun, sebab kita nak lari daripada racun tadi semua tak boleh. Kita boleh kurangkan, kita boleh kontrol dengan D&D Green Diet. Tak ada masa nak cerita ni, you type D&D Green Diet, tengok kat YouTube saya, insya-Allah ada semua dia punya nota-nota tu. Okey, satu. Tapi untuk petang ni you ingat balik, semua jenis blueberry, blackberry semua tu bagus. Turmeric, kunyit, beetroot bagus. Lepas tu biasalah kalau turmeric, ginger dengan garlic. Senang je tiga-tiga ni. Kunyit, bawang putih dan halia. Amalkan. Dan dalam makanan pun gajin-gajinkan kena bahan-bahan ni selalu. Supaya kalau yang belum sakit saraf, yang ni yang saya nak galakkan sangat-sangat. Kalau dah sakit agak susah juga. Tapi kita lawan. Lepas tu ada green vegetable. Semua jenis green vegetable bagus. Terutama sekali bayam. Kecuali kalau you kena gout, jangan tinggi sangat bayam tu. Lepas tu coconut water. Very good. Okay, dan satu lagi makanan yang meningkatkan nitric oxide. Pernah dengar kan? Yang melebarkan atau membuka pembuluh darah tu namanya nitric oxide. Disebabkan dia kan kena blok banyak bahagian ujung-ujung jari dan kaki ni, maka kita kena ambil nitric oxide yang selalu berasaskan daripada, katakan lagi sekali, green vegetable, beetroot, matcha tea, ada nama macam cilantro, bak choy, dan yang penting sekali exercise dengan matahari. Sebab apa? Vitamin D3, K2 yang selalu saya, kalau you malas sangat you ambil ni lah, vitamin D3, K2. Ni yang nak tunjuk ni botol baru. Dah ada siap. Ambil je. Okay. Tapi yang lebih mustahak ialah you kena belajar ambil pumpkin seed. Pumpkin seed ni apa? Biji labu. Lepas tu kita kena ambil banyak yang bahan-bahan ada tryptophan. Dan jangan lupa kepada clove. Clove tu apa? Selalu saya cerita clove ni. Cengkeh. Jangan lupa cengkeh. Jangan lupa ashwagandha, ni semua bagus untuk saraf. Jangan lupa sesame. Yang paling bagus untuk saraf, kalau you tak ada semua bijirin lain, you ambil sesame. Bijirin nama bijan. Siapa tak tahu? Orang Melayu kan, bijan. Tahu tak? Boleh. Orang Malaysia pun tahu, Chinese pun tahu, Indian lagi tahu tentang bijan ni. Okay? It's very, very good for saraf. Lepas tu, ada satu lagi nama tyrosine, very good. Yang penting sekali, you kena ambil, saya kata apa tadi? B1, B6, B12, very good. Dan ada satu dua bahan yang you jangan lupa, saya dah kata tadi, vitamin D3, K2. Satu lagi dinamakan omega 3. Wajib ni bukan soal sebab I keluarkan atau orang lain keluarkan ke apa-apa, scammer semua, you hati-hati ambil yang original ni yang saya bagi. Tapi you tolong ambil yang original. Saya bukan apa, sebab kesian. Baru ni saya pergi Sarawak, kena lagi orangnya. Orang yang bijak-bijak ni kena scam lagi. Pasal apa? Dia copy betul-betul exactly macam ni. So kalau you nak pasti, tolong call office. Satu, vitamin omega 3 ni very very important for saraf. Telah terkenal omega 3, kalau siapa tak tahu, dia bukan saja untuk saraf, dia juga untuk jantung, untuk otak dan untuk blood flow. 3-4 ni cukup untuk you ambil omega 3. Dia ada berpuluh lagi fungsi dia, tapi yang utama sekali ialah saraf, blood flow, otak dan jantung. Cukup lah tu. Ni omega 3 yang dulu-dulu orang makan minyak ikan tu. Ni daripada Sacha Inci seed. Okey,
Lain pada tu, saya selalu sapukan minyak ni. Minyak ni saya dah cerita dulu, mungkin you dah lupa kot. You ambil ni minyak ni, ni sapu tau, jangan telan. Telan tak matilah, tapi saya lebih suka you buat macam ni. Tengok ni. Okey, ni saya letak kat atas ni. Katakan tangan saya tengah bisa-bisa semut-semut ni. Ni baru bike operation semua ni. Janganlah letak atas tempat potong tu. Oh, kat keliling dia. You sapu minyak tu, nampak? Bau dia apa? Markwood. Markwood tu you tahu kan yang saya buat bekam harbor tu. Kita pakai markwood punya daun kan. Ni dia rupanya boleh buat minyak pun. You urut pelan-pelan macam tu, sesedap rasa. Biar dia serap sendiri. Yang ni boleh sapu kat muka pun, no issue. Sapu kepala, kat rambut semua boleh. Tapi untuk tempat-tempat saraf, dia lebih khas untuk saraf yang sakit, yang bisa, yang ni lah rasa pedih-pedih tu. Dia lembut je. Dia tidak ada mint, tidak ada rasa panas ke sejuk apa-apa. Saya nak cerita kat you dulu yang moringa serum tu, ingat tak yang saya buat dengan magnesium tu lebih kepada sendi dan otot. Tapi kalau you ada masalah saraf, saya cadangkan you ambil moxa oil ni. Pernah dengar? Ya, Markwood. Very very good. Sekurang-kurangnya sementara ubat you ataupun suplemen you ataupun diet you nak menghasilkan, dia perlukan sebulan 2 baru rasa betul-betul cun kan. Sementara tu you tolong urut dengan ni. Kalau nak massage pun, bawa minyak ni pergi kat tukang urut tu, minta dia sapu ni. Very very nice. Kaki pun boleh, masa buat reflexology is good. Reflexology is good. Jangan kata tak bagus. Massage kalau rajin buat kat rumah, buat sendiri. Alright. Dan last kali, kalau you malas nak cari semua herba-herba seperti biasa, sebab tu saya keluarkan rempah sendiri. Kalau you tak larat nak cari, you ambil semuanya. Saya dah masuk untuk saraf, namanya Maskal. Number, kalau you tak ingat nama Maskal, you ingat number 6. Kita ada 12 kan, untuk penyakit-penyakit yang serius-serius tu. Termasuk saraf, ada nama Maskal. Maskal ni asalnya daripada perkataan akal. Sebab semuanya ada kaitan dengan sensitivity ke dalam tunjang kita, sarafnya naik ke otak. Kalau dia boleh kontrol, maka you akan rasa tenteram. Sementara dia nak baik betul, bagi peluang nerve tu regenerate, repair balik sambil mengurangkan sakit. Cukup dulu, saudara-saudara sekalian, saya kira you faham. Lagi sekali, jangan lupa Maskal. Ya. Tapi yang asasnya ialah omega 3, D3. Ni, ambil yang E Sacha Inchi Oil. Boleh? Dan yang ni sedap sangat. Kalau you sapu ni dah biasa, memang nak tidur pun cun je. Saya suka ni. Bau pun, bau ni lah, daun Markwood tu. Cantik. Cukup dulu, saudara-saudara sekalian. Saya mengharapkan anda semua belajar sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia bahagia, akhirat syurga. Dan jangan lupa senyum sokmo. Let go, feel good all the time. Bye.